selama hidup mencari kemuliaan dengan kuasa. Sakit tuan-tuan puan nak menghadap realiti dan kenyataan. Kuasa tu Allah akan tarik dan kita nampak kemuliaan kita jatuh. Sebab kita menyandarkan pada benda-benda itu. Jangan. Sandarkan kemuliaan pada gaya hidup high class. Kan? Nanti kan kalau tak pakai, kalau tak cari hidup high class kan orang tak pandang pula. Dah kita yang pergi letak pandangan macam tu, kita yang sengsara. Dah kita nak pandangan orang, kita yang sengsara. Sungguh sahabat-sahabat, tak usah bercakap benda tu sebagai satu, kadang-kadang sebagai peringatan kepada ustazah juga. Sebab kadang-kadang benda tu jadi barah dalam masyarakat tanpa kita sedari. Ya, kita dah boleh meletakkan, oh ni eksklusif, yang ni tak eksklusif. Padahal majlis ilmu apa eksklusif tak eksklusif? Majlis ilmu kan? Apa majlis ilmu eksklusif tak eksklusif? Pelik kat ustazah tu. Oh, ini majlis ilmu eksklusif sebab yang datang ni sekian-sekian. Ada masalah kita dengan definisi. Kita ada masalah dengan sudut pandang. Kalau namanya ilmu, yang dalam masjid tu sangat utama. Eksklusif ke tak eksklusif ke, makcik kiyah yang datang ke, orang miskin ke, pergi majlis ilmu. Sungguh Hazaka, jangan menyandarkan kemuliaan dengan harta, jangan menyandarkan kemuliaan dengan pangkat. Nanti kita terjebak sekali, kita terjerat, kita akan memburu benda tu. Biarkan je. Minta kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kau dah tak bersaing dengan orang kaya, takut. Kenapa? Oi, susah ni. Kau dengan orang kaya nampak cepat sikit. Nama naik cepat sikit. Ni saya cakap terang-terang adik kakak. Nanti kita takut. Cuma nak menjaga ni supaya kita ni dikelilingi oleh orang-orang hartawan. Sahabat-sahabat, hati-hati. Kita belajar ini. Betulkan hati kita, betulkan niat kita. Yang memberi kemuliaan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemuliaan itu sangat bersangkut paut dengan sejauh mana takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang beriman jelas dengan benda itu. Orang yang beriman, dia pun tak letak, tak pandang semua tu. Percayalah. Orang bertakwa kepada Allah tak ada dia sirna pun tengok. Tak ada pun dia tengok orang kaya tu dengan kekaguman. Tak ada pun. Sungguh. Bahkan dia lebih kagum orang miskin yang sabar. Atau orang kaya yang bersyukur. Mesti ada syarat dia. Semata-mata kayanya dia tak ada kisah itu, orang pun tak peduli lah. Dia kaya, kereta dia sampai kena buat gudang, 10 gudang. Ada kita rasa mulia, sikit tak rasa mulia. Lagi kita rasa takut ada, kita pun macam mana besok tu, macam mana tu. Ini kalau kita tu membiasakan diri dengan cara berfikir orang yang tak meletakkan Al-Quran dekat depan, ketakwaan dekat depan. Hati-hati. Lebih baik kita memilih kawan dari kalangan orang yang menjaga makan minum, rezekinya halal. Sebab apa? Doa ni mustajab. Itu lagi baik. Gendeng di sebelah dia nanti. Ya, kak doakan saya kak. Ui, dapat tak doa ni mustajab? Bertuah kita. Sungguh. Tapi kita selalu sirna tu dengan benda-benda tu. Silau. Dengan pangkat, jawatan, segala benda. Masya Allah. Sungguh.